man becut pesan ya kalau ta tubut tamam yoro ne mudah untuk hafal ilmi. Man arada ay yahfadzal ilmi fa alaihi ay yulazim khamsa kisalin. Barang siapa yang punya keinginan untuk hafal ilmu, maka dia harus konsisten, harus bermulazamah 5 perkara. Nak pingin depu? 5 perkara tersebut. Pertama, salatul laili walau rakaatin. Jangan tinggal sembahyang malam walau 2 rakaat. Maksud sembahyang malam ini tahajud. Main tidur tapi nak sembahyang malam isya dengan maghrib dah tinggal. Kanyan maksud sembahyang malam. Maksud sembahyang malam ini qiyamul lail maksudnya adalah tahajud. Maka di Yaman atau di Hadramutnya laisa talibul ilim man tarakat tahajud. Bukan penuntut ilmu orang yang meninggalkan tahajud. Nyoba gob aib. Tanya penuntut ilmu santri nyohana tahajud aib. Padanya keren. Tanya hana tahajud keren. Ini beda. Nyoba gob bukan penuntut ilmu. Maka menyatanya pelik ilmunya bermudah dafai, amal 5 macamnya. Pertama sembahyang tahajud betingai walau 2 rakaat dah. Kira-kira ini azan subuh 5 lewat 10 atau 5 lewat lah. Bacara 10 minit tu kalau minta mengwata subuh, kan si betul untuk main 2 rakaatnya. Sembahyang tahajud. Nampak witir dia penting kan tahajud. Tahu witir je dah boleh insya nak pendapat dia dapat boleh insya. Yang kedua dawam wudu. Yang kedua, pertama benar sembahyang tahajud walau 2 rakaat. Yang kedua dawam wudu. Katanya udip di negara yang tropis, mudah untuk mendapatkan air. Sumber air mudah panang rotanya, hana sulit. Hana payah tayamum. Jadi hana alasan untuk beradatung wudu. Mau wudu tanya wudu israh ke lebih Dai wudu tak bawa gayung sip man. Sebab ji selama yang nak bajaro mentang tak tataradud ke tak pejak-jak anggota tubuh. Kan upu. Ambek ia kalau lepas dari anggota dia tenggelai kan mustakmal. Ni coi ni pu basah sabuhnya ni batit ni me. Yang mentang je anggota wudu kupu yang sebelah-belah jaro lebo gayung. Ada lebo gayung kan kasih gelero tu mentang wudu. Ya dia boleh sebelah jaro dia lebo gayung. Dawam wudu yang kedua. Yang kelih at-taqwa fi sirri wal alaniyah. Berat tak? Asyik berat. Kalau bahawa ilmu benar nur Allah, nurullah la yuda lil asi. Anak gebi nur Allah yang ke orang yang maksiat. Ilmunya nur Allah. Nur Allah anak gebi ke orang maksiat. Jadi yang ketiga taqwa fi sirri wal alaniyah. Oh mana taqwa fi sirri wal alaniyah? Boh lam kawan rame, boh wate siro tetap itanya ta taqwa ke Allah. Mana takwa ke Allah secara umum, mana takwa berarti imtisal awamir ijtinabun nawahi. Yang mana takwa secara umum. Punya takwa di kalangan khawasul khawas sampai terus bertingkat, jangan pernah menganggap kita lebih hebat daripada orang lain. Yang keberatan. Nah, yang orang khawasul khawas diisi orang arif billah, yang orangnya makna takwa baik pernah tak anggap tanya hayu orang lain baru kira takwa. Mesti puput sembahyang ibadat luar biasa tapi mentang anggap rohayu timbang orang lain, tak anggap remeh kau mana kira takwa dalam orangnya. Kalau sembahyang tepat waktu jamaah tapi kalau Quran khatam 2 orang 3 tetap mayo mentang nak anggapan menganggap remeh kau lebih hayu tanya yang kalau nak takwa. Yang kata takwa kawasul kawasan. Yo secara umum makna takwa imtisalul awamir inabun nawahi. Bolang kawarame bo hotel hero nasokalan tetap tanya takwa ke Allah yang kunci untuk mudah menghafal ilmu. Yang keempat Allah yakul Allah ayakula ke Allah ayakula lit takwa la lisyahawat. Makan dan minum untuk tujuan mangat sanggup tak bertakwa kepada Allah, bukan karena memperturut hawa nafsu. Berarti dia dapat pajuh makanan, baikna dorongan pajuh makanan karena hawa. Kena ni nyo tuput nyo tayak pajuh miudium. Ada trik patingat-tingat. Yang pajuh makanan tu cawak ke? Nyo tayak pajuh pukun BMW, boh mana wing. Nyo tak
Tajib BMW, bawa mana wing, cukup hawa dekat. Ipu hawa dia ni ipu lingon ba FB, tak tinggal ingat kepada umrah tinggal ingat. Yang makan minum danya li syahwat kan, turut keinginan kan untuk takwa. Yang kunci untuk mudah hafal ilmu. Yang terakhir as-siwak. Kira langkawannya pada umrah naik siwak. Anak kan? Siwak. Ayolah orang yang belajar ni. Siwaknya kunci untuk mudah hafal ilmu benar siwak. Siwak hana mahai pangkai je. Pangkai mangribe. Naik mangribe kira? Oh diplo. Awaknya boleh murah. Nah cara boleh murah. Tapi, duri tapi. Kulit bau yang katuk. Yusama tapi. Pernah kata. Lecok serabut je nah. Bulit-bulit, nangannya you juga. Yang murah free. Ana baik. Atau boleh murah lem. Jarongan. Dia kena sembahyang. Mat ju jarongan. Julok ila baron. Sampai jaroroh hasil tiba. Jadi siwaknya marza lirabbi muskit lisyayatin. Dia ke mendapat ridha Allah, membuat syaitan marah. Yang siwak. Harga murah, but sepele, saking sepelenya orang berilmu pun tidak memilikinya. Padahal katamat mulai madanda krip bajuri yang nah sampai mahli ke sumber buat siwak, tapi hana pernah ke puput siwak. Tapi punya kelebihan yang luar biasa besar, mendapat ridha Allah dan mempermudah mengucapkan kalimat thayyibah ketika sakaratul maut. Yang siwaknya Nabi yang pegang. Makanya mio neja utarim mio hana siwak hana kiraron ahlul ilmi. Walaupun begah gampung ron mahli kali mangga kadang. Hana kira ahlul ilmi mio hana siwak. Dan sembahyang 2 rakaat nasiwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Ini salah satu cara memperbanyak ganjaran amal. Saya dah beramal lu syai, macam mana dia puput amalan sifat tak 12 4 lu. 3 dah puput bila pelai serutuh 4 lu 12. Cara aja yang ke benar siwak kan ke. Ya belum je tu. Ya belum ya hana ke minta dapih biji, yang penting benar. Olah juga dengan kahi ke. Pakai karet-karet dalam gauri kat nah. Pakai karet-karet warna-warni dan juga hepu yang mencucuk dalam ke siwak. Cara amat siwak punya yang ikut lagi sunnah Nabi lagi cara amat. Lena anak jara puduk yatu. Hanya kaya siwak. Lena anak jara puduk yatu, lena anak jara jari manis, jari tengah kelingking. Pandai kelingking jari manis, jari tengah, jari telunjuk. Hanya puduk yatu siwak. Ibu jari dengan kelingking puduk iup. Mana? Ada mana? Yang baju ego. Mana? Puduk buat tengah le. Dia buat tengah cara haji unun ni le. Rata. Unun rata. Mana puduk iup? Puduk iup bawa tengah lah. Atau buat tengah? Rata lah. Mana puduk iup lah? Mana buat tengah? Kira-kira lagi model angka 8 tidur. Angka 8 kan tidur. 8 tidur. Dia angka 8 yang tipak kata kata yang mana cara tegur mana-mana betul mana-mana lampu mana-mana lam betul mana yang mana yang cara siwak yang sunnah ikut lagi sunnah Nabi. Yang namalkan juga. Ada mana kau culok-culok juga. Hai je kan je tapi kan lagi sunnah yang sunnah Nabi yang mana lagi cara yang kudu batengah siwak yang sunnah ikut lagi sunnah Nabi. Betul rubat tengah yang namalkan yang betul belum. Ada mana kau culok-culok. Hai je kan je tapi menan siwak. Jadi 5 buah macamnya Nabi pelai lagi cara yang kudu mudah dihafal menjaga ilmu yang ke silakan puput 5 macamnya sembahyang malam, dawam wudu, takwa fi sirri wal alaniyah. Makan untuk tujuan takwa, baik untuk syahwat, dan yang terakhir siwak. Maka ji minta ajak ulama-ulama raya di luar Nangro lagi pengalaman long
Dia ada laki wasit hana le wasit nanti pu guys ittaqullah mithirat ittaqillah fis sirri wal alani ayat lah guys. Hek dia tak mungkin dah kan tubik gertah dengan pena ni tulis ke nama buku nawasin. Fikrat guys ittaqillah fis sirri wal alani. Abad dah pubut fikrat yang matima dengan dalam tentai dah pubut hai takwa ke Allah fis sirri wal alani. Artinya le takwa ke Allah nya fil alaniya engkau ana ramai. Mulai oleh orang yang biasa dihormati dia yang takwa dengan ke Allah. Yang fisiri yang hana tahu depu langkawan desam dalam rahasianya biasa susah untuk sanggup takwa kepada Allah. Aja ini oleh pengajian tanya pada malam yang berbahagianya yang mana judul ji memulai kitab namun kalau talaki ba Allah ta baca al-mubdi ya mubdi Allah yang maha memulai. Mudah-mudahan lagi yang akan dipegang oleh Imam Nawawi bahawa Allah lebih keberkahan menyertai sesuatu dengan nata baca yang mubdi. Tak harap pu mentang permulaan kita yang pada malam yang berbahagianya Allah berikan keberkahan hendaknya. Amin. Sama-sama ada baca doa, mudah-mudahan Allah kabulkan, ijabahkan doa yang